Berapa bajet paling minimum untuk mulakan simpanan emas? Dengan Public Gold kan boleh mula simpan emas ni paling minimum serendah RM100 yang pertama. Gunakan saja akaun emas di Public Gold ni yang mana kita boleh simpan emas ni ikut bajet kita sendiri, ikut kemampuan kita sendiri, dan boleh tambah tabungan pada bila-bila masa sahaja dengan bajet paling minimum serendah RM100 setiap kali pembelian. Tak ada syarat wajib beli setiap bulan. Ramai suka konsep ni sebab fleksibel, tak terikat setiap bulan. Kalau ada duit lebihan boleh terus tambah. Kalau bulan tu rasa macam keras sikit, tak apa, boleh saja simpan emas ni ikut bulan yang seterusnya. Dan yang paling penting, grade emas kita bertambah setiap bulan ataupun simpanan emas kita bertambah setiap bulan. Yang bestnya bila dah cukup grade emas yang kita nak, contohnya 1 gram, 5 gram, 1 dinar, kita boleh fizikalkan saja emas kita melalui akaun emas di Public Gold itu sendiri. Bayangkan mula simpan emas ni RM100 je pada permulaan, tapi selepas tu kita boleh pegang 1 gram, 1 dinar ataupun 5 grade emas. Nilai emas ni makin lama makin meningkat, kukuh, dan paling penting simpanan kita tak mudah bocor. Kalau tuan-puan nak mula belajar simpan emas ni dengan bajet paling minimum serendah RM100 yang pertama, tuan-puan boleh terus kontak saya untuk saya bantu. So, dapat satu, cek komen, jangan lupa follow.